Weh, jahat guys. Jahat. Cerita mafia Chennai ni memang jahat. Ni episod yang terbaru ni, komplot macam mana kumpulan mafia Chennai ni bekerjasama dengan perisik polis Chennai ni untuk menginaya pejuang kebenaran. Semalam saya tengok movie Tamil lah. Korang pun tahulah saya selalu tengok movie Tamil kan. So movie Tamil saya tengok semalam ni dahsyat babe. Sebab dia menceritakan tentang macam mana kumpulan organisasi mafia Chennai ni dia nak menutup mulut pejuang kebenaran. Jadi kali ni dia minta bantuan daripada perisikan polis Chennai itu sendiri. Jadi dia orang susun lah. Jadi dalam episod yang dia tengok semalam ini, dia ada beberapa plan lah. So plan A adalah untuk trap dengan dadah. Bermakna frame kan pejuang kebenaran ini, letak dadah dekat rumah dia. Dia plan lah, rumah, kenderaan dan mana-mana lah. Yang penting dikaitkan dengan dadah supaya pejuang kebenaran ini dihumban ke dalam penjara. Dahsyat. Dahsyat. Bila saya tengok teringat, macam KU Sorota. Macam mana Sorota kena perangkap, letak dadah dengan senjata api, tak boleh remas 9 bulan 10 hari dalam penjara Sungai Buloh. Yang mana Tuan Rafiq masa itulah peguam. Tapi akhirnya mahkamah bebaskan, lepaskan tanpa membela diri. But 9 bulan 10 hari Sorota dalam penjara Sungai Buloh. Jadi dalam episod Chennai yang tengok semalam, mafia Chennai ni, itu salah satulah plan A mereka, frame dengan dadah terhadap pejuang kebenaran ini. Plan B sama juga, simpan dalam juga. Tapi kali ni dia nak kaitkan supaya pejuang kebenaran ini merupakan bapa ayam pemerdagangan manusia, terlibat dengan pelacuran, supaya dia boleh ditangkap, dihumban ke dalam penjara juga. Dahsyat. Sama dahsyat juga. Plan A dahsyat, plan B pun dahsyat. Nak inaya lah pejuang kebenaran ni. Plan C, ni biasa berlaku lah. Bila saya tengok plan C tu, ini macam banyak berlaku kan. Black Ops, yang mana dia gunakan perisik polis Chennai ni untuk monitor pergerakan pejuang kebenaran ni. Dia pergi mana, dia pergi mana, naik apa pun semua. And then langgar lagi supaya pejuang kebenaran ini dia cacat ke, dia cedera parah ke, lumpuh ke, dan mungkin matilah. So dalam movie Chennai yang saya tengok semalam tu, plan A, plan B, plan C, 3 plan ni lah. But belum berlaku lagi lah, sebab sambung minggu depan pula. So kita nak tahu minggu depan lah mungkin episod dia. Cuma bila saya tengok tu, saya tengok mungkin boleh jadi kat negara kita kan. Mungkin lah boleh jadi kat negara kita, negara Singapura ke, negara Bangladesh ke, negara Pakistan ke, mana-mana negara dia boleh berlaku benda ni. Sebab yelah, kalau movie mafia Chennai tu boleh ada, bermakna jalan cerita tu, plot-plot tu mungkin dah ada lah. Cuma saya fikirlah kan, mana nak tahu berlaku dekat Ser ke kan. Minta-minta tak lah. Tapi kalau berlaku dekat Ser pun, yelah, kita berserah kepada Allah guys. Segini je. Dalam perjuangan ini, kita yang pilih perjuangan ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab Allah perintahkan ni. Dan jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Betul-betul